Satu manfaat yang kita tak tahu, tapi orang tua kita dulu biasa guna dah. Tetapi kita sekarang lah ni tak tahu, iaitu satu makan ni buah iaitu buah timun Cina. Dan bukan isi, iaitu kulit. Orang panggil, kalau bahasa Malaysia panggil tembikai. Maka orang tua kita dulu kita biasa guna makan rebuh. Orang panggil rebuh bubur garam, hiri bawang gitulah. Ada tu bubur daun gambah. Masuk gi buat sayur air, kulit buah timun. Segar dan sehat orang tua di masa-masa dulu dia makan lagu tu ya. Maka telah buat perkajian dan di dalam negara Cina learning tu, kulit tembikai ataupun kulit buah timun Cina tu terlebih mahal pada buah sutil lagi. Kita beli buah sutil tu, dia mau jual isi gapo, maka kulit dia tu dia ambil goreng pula. Dengan untuk buat makan ni sekali pula. Sekiranya jadilah nasi lah. Dan juga dia buat, dia ambil kulit hijau saat ni tu, kulit hak luar lah, isi merah dalam tu, dia makan suku dah. Kulit tu dia taruh pula buah masuk peti, maka dia kokok ataupun hiris weh hak hijau di luar benar tu, tinggal putih dalam. Maka dia makan buat sayur air dan juga dia goreng, maka jadi satu ubat kesihatan badan. Jadi Cina learning tu bukan sekadar kata beli buah timun kulit taruh dak. Bahkan di dalam kedai-kedai ataupun di dalam sewen, di dalam tempat jual lak nasi tu, dia pack juruh nah, bukuh dengan bercabai. Orang panggil angin tak masuk tu lah. Masuk itu harta hodah pula. Jadi harga mahal, lebih daripada kita beli buah tembikai ataupun buah timun Cina. Sutil gitu lagi. Di dalam kedai-kedai tu, ya tu. Ada jual di dalam negara Cina berkenaan dengan kulit buah timun Cina. Jadi ubat besar. Gapo dia? Yang pertamanya, dia kata kesihatan badan. Badan kita jadi segar, jadi sihat. Dan juga yang keduanya, boleh memperacurkan akan lemuk yang ada di dalam badan kita. Dah jadi manfaat dan faedahnya kulit tembikai ataupun kulit buah timun Cina. Sabarlah. Kalau orang umur 40-50, dah sekarang lah ni, masa dulu tu kita biasa tahu dah. Biasa makan dah lah. Di masa orang tua kita tu, dia beli buah timun Cina, dia makan isi, maka kulit dia taruh, dia buat sayur air, hiris bawang merah masuk, campur dengan daun gambah. Kelik mari kerja letih-letih, hirup buat sayur air sedap. Kita pun biasa makan di zaman masa tu. Masa 40 tahun lebih mari tu. Tapi sekarang lah ni tak ada siapa buat hak ni. Maka kita buat kelik pula. Jadi manfaat. Sahabat pun kita tengok orang tua kita duk makan, kita jadi segar, sihat. Walah ia ada faedah dan manfaat di dalam kulit buah timun tu saat ni. Ning nak beritahu kepada peminat pengikut yang ikuti bersama, cuba kita makan kembali kelik semula seperti mana orang tua kita dulu dak makan. Oleh kerana di dalam negara Cina sekarang lah ni dah ada setiap rumah dah kulit buah timun. Kalau tak beli isi makan pun, dia mau beli kulit taruh bubuh dalam peti sejuk. Dah kerana di dalam market tu ada pack dengan cabai yang comel lah, bukuh untuk jual pula. Pakat beli, dan berpuluh-puluh tahun dah mereka duk makan, cuma mereka tak beroyak, tak cerita bagi orang lain tahu saja. Tetapi sekarang lah ni oleh kerana dunia social media ataupun dikatakan dunia elektronik ni dan juga moden dan maju ni, maka perkara tu dapat tahu siapa kita sini. Kata bahasanya negeri Cina tu makan kulit tembikai ataupun kulit buah timun Cina saat ni tu. Biar kena rebuh lah. Rebuh dia pahu, makan dengan nasi. Ataupun satu lagi, buat manis sirih kulit buah timun Cina. Dan satu lagi dia katanya manfaat berkenaan dengan kulit buah timun Cina ni, apabila makan, dia nak jadi kulit comel. Orang yang makan tu, kulit nak jadi comel. Itulah faedah dan manfaat
dan kulit tambikai ataupun kulit buah timun Cina. Sekadar ni dulu untuk video ni.